Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan oleh pelajar SMK Tobel kerana hari ini merupakan hari Kejohanan Merentas Desa peringkat sekolah bagi sesi 2025. Okay, sekarang para peserta tengah warm up untuk sesi Merentas Desa lagi. Hai, dari rumah apa? Rumah Raja Wali. Ya, Raja Wali. Okey, agak-agaklah rumah mana akan jadi pesaing hebat untuk aktiviti Merentas Desa ni? Rumah Cendrawasih kot, sebab nampak mereka semua bersemangat. Oh, Cendrawasih. Okey, kita ada seorang adik kat sini. Okey, adik dari rumah apa? Kuning. Rumah kuning. Okey, rumah kuning. Kalau soalan, ada apa perasaan adik untuk hari ni? Nak lari sekejap lagi. Gembira. Gembira. Lagi? Semangat. Semangat. Okey, ni baguslah adik ni. Okey, terima kasih. Okay, sekarang ni mereka tengah bersedia untuk larian Merentas Desa. Saya ada satu soalan. Apa target cikgu untuk Merentas Desa tahun ni? Okey, untuk Merentas Desa tahun ni, cikgu dengan penuh harapan lah mengharap rumah Raja Wali menjadi johan bagi acara Merentas Desa seperti tahun yang lepas-lepas di mana Raja Wali rumah hijau kan akan menjadi johan lagi pada tahun ni. Okay. Harapan cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, Pika, macam mana hal hari ni? Apa hal rasa? Sangat meletihkan and happy. Letih dah happy tapi tak bersemangat. Okey, thank you. Okey, ada seorang kat sini. Okay, Luqman, apa perasaan hari ni? Penat. Sekarang ni, jom kita pergi interview kelas pendidikan khas pula. Jom. Nama apa? Muhammad Zarul Ikram. Okay. Apa perasaan hari ni dapat nombor 1? Sangat gembira. Sangat gembira. Lagi? Sangat okey. Okey, terima kasih. Tempat ketiga dinyanyi oleh Rumah Hala. Dan tempat kedua dinyanyi oleh Jentayu. Dan Johan dimenangi oleh Rumah Raja Wali. Okey, memandangkan Rumah Sukan Raja Wali mendapat kejohanan pada Merentas Desa pada kali ini. So, jadi terjah guru penasihat Rumah Raja Wali. Let's go. Sebagai guru penyelaras Rumah Raja Wali, apakah strategi Rumah Raja Wali untuk mengekalkan kemenangan pada hari kejohanan olahraga sekolah? Kita akan membuat latihan secara berfokus dengan memilih wakil-wakil atlet Rumah Raja Wali yang memang betul-betul mantap lah untuk kita cari pesaing-pesaing supaya kita dapat terus kekal sebagai juara nanti. Sampai di sini saja video kejohanan Merentas Desa kita pada kali ini. Thank you, bye-bye.